Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 119. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, tayammum. Sekarang kita masuk bab tayammum, cerita ataupun hukum yang berkaitan dengan tayammum. Baik, kemudahan yang diberikan oleh Islam. Kita mengetahui bahawa wuduk adalah syarat sah sembahyang, tawaf, menyentuh Al-Quran dan menanggungnya. Berwuduk hanyalah boleh dilakukan dengan air, dengan benda lain tidaklah sah wuduk. Tetapi kadang-kadang manusia tidak boleh menggunakan air disebabkan ketiadaan air. Kalau tak ada air, nak guna lagu mana? Terlalu jauh daripadanya, ada tapi jauh, atau sakit yang menghalangnya seorang daripada menggunakan air. Kadang-kadang dia berlaku lagu tu. Kerana manusia ini bukanlah selamanya boleh menggunakan air, ada ketikanya tidak boleh menggunakan air. Oleh itu di antara kemudahan dan keizinan yang disebut sebagai rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Islam ialah bertayamum dengan tanah yang suci sebagai ganti berwuduk, atau mandi dengan air sehingga manusia tidak terhalang daripada mendapat keberkatan dari ibadah yang dilakukan. Jadi Islam memberi keringanan kepada umatnya, kepada penganutnya. Jikalau tidak mampu berbuat satu perkara, maka hukum diringankan, iaitu diharuskan berbuat perkara yang lebih mudah daripada itu. Contoh rukhsah ini tayamum lah. Inilah setengah daripada maksud yang dikatakan ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah. Mudah ni bila tidak ada air nak mengerjakan solat, boleh bertayamum, maka boleh solat. Bukan makna mudah, maknanya tak payah solat, tetapi diringankan. Air tak ada, carilah tanah. Tanah lebih banyak daripada air. Dia biasanya rukhsah lebih mudah daripada asal, azimah. Menggunakan air itu asal, maka menggunakan tanah itu adalah rukhsah. Biasanya rukhsah keringanan dia benda yang lebih mudah daripada hukum yang asal. Macam asal semayang dengan berdiri, rukhsah ringannya duduk sememangnya lebih mudah daripada berdiri. Arti tayamum. Tayamum pada bahasa ialah qasad atau tuju. Manakala pada syarak yang kita nak di sini ialah menyampaikan tanah yang suci ke muka dan kedua tangan dengan niat dan cara yang tertentu. Tayamum ini hukumnya fardu ain, kita belajar, walaupun pada negeri yang sentiasa ada air. Kerana kita tidak tahu bila masanya suatu ketika kita tidak mendapatkan air, maka pada ketika itu jika kita telah belajar ada ilmu tentang tayamum, maka kita dapat melaksanakan ibadah
sebagaimana wajarnya. Kerana itu bukanlah benda tu nanti kita buat barulah wajib belajar, tak buat lagi tak wajib belajar. Tetapi ada perkara yang memang kita belum buat lagi wajib dah belajar, di antaranya tayamum. Tentang tayamum. Kita duduk pada negeri yang air banyak, hujan banyak, telaga banyak, pahit banyak, angin pun banyak. Maka satu masa nanti kita tak tahu kita berada pada tempat yang tidak ada air, nak bertayamum, maka siapa masa di tempat tak ada air baru kita nak belajar, memang tak menasabah lah, tidak tasarruf pada akal. Siapa masa tak ada air baru nak mengaji buka kitab tayamum, jadi masalah. Jadi kita belajar dulu, seperti mana belajar mengerjakan ibadah bagi orang sakit. Janganlah nanti sakit barulah fardu ain belajar bab semayang orang sakit. Tak, masih tak sakit lagi ni fardu ain dah. Belajar cara semayang orang sakit, cara wuduk orang sakit, sebelum sakit lagi wajib dah. Tapi ada perkara yang kita tak mau buat, kita tak buat lagi, kita tak wajib lagi belajar. Umpamanya kita tak mau berniaga, maka kita sunat belajar bab berniaga. Tapi kalau kita dah nak buka kedai, wajib kena buka kitab muamalat, kena belajar bab berniaga kerana kita nak buka kedai. Dalil daripada Al-Quran dan Al-Sunnah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali daripada tempat buang air, maksudnya kencing berak, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang bersih, dan sapulah muka dan tanganmu dengan tanah itu. Inilah ayat tentang tayamum di dalam Al-Quran. 2 tempat disebut. Kemudian datang pula hadis mendetailkan lagi akan perintah di dalam ayat ini secara lebih jelas. Manakala dalil daripada hadis, di antaranya sabda Rasulullah SAW, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjida wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najidil ma'a. Dan dijadikan kepada kita bumi keseluruhannya sebagai masjid, dan dijadikan tanah untuk kita suci lagi menyucikan jika kita tidak mendapati air. Jadi kitalah umat yang pertama diharuskan sembahyang di atas tanah. Ini di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadisnya yang panjang, disebut di sini sebahagian daripadanya. Umat yang dahulu kalau nak sembahyang tidak boleh di atas tanah, mesti dilapik dengan tikar, dengan lah, dengan kertas ke dengan daun. Tidak boleh bersentuh tangan tubuh kita dengan tanah. Tapi keistimewaan Nabi Muhammad SAW dan umatnya, Allah benarkan sembahyang atas tanah yang bersih. Mana bersentuhan dengan tanah tidaklah membatalkan sembahyang. Ini syariat Nabi dulu, semuanya tidak boleh sembahyang di atas tanah, kena berlapik. Wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najidil ma'. Dan Allah jadikan bagi kita umat akhir zaman ini keistimewaannya lagi, tanah itu suci